Berikut kronologi ringkas isu pencerobohan tentera Diraja Kesultanan Sulu di Lahad Datu, Sabah. Pencerobohan kumpulan itu sebelum itu dilaporkan pada 12 Februari lalu, namun semasa itu tiada maklumat lengkap mengenainya. 4 hari kemudian, penceroboh yang mahu diiktiraf tentera Diraja Kesultanan Sulu mulakan rundingan bersama Polis Diraja Malaysia. 18 Februari, tentera Diraja Kesultanan Sulu dikepung di Kampung Tan Duo, bersetuju meninggalkan perairan negara dalam masa terdekat. 2 hari kemudian, kerajaan mengesahkan kesediaan meneruskan rundingan. 22 Februari, Angkatan Tentera Malaysia menyerahkan proses rundingan kepada polis. Polis kemudian memberi amaran akan mengambil tindakan mengikut undang-undang jika penceroboh gagal serah diri. Penduduk Kampung Tan Duo yang terlibat dengan isu pencerobohan diberi bekalan makanan dan perubatan. 26 Februari, polis mula